Terima kasih kepada media semua. Malam ni kita buat satu majlis ringkas, iaitu majlis perjumpaan dengan semua pemain-pemain sepak takraw lelaki dan juga wanita, pemain-pemain kebangsaan yang akan pergi ke Bangkok, pergi ke Thailand, Sukan SEA Bangkok tahun 2025. Dan malam ni juga kita umumkan pemain-pemain yang telah kita senarai pendek. Dan malam ni juga kita telah pun menyerahkan jersey tajaan Puma. Terima kasih kepada Puma yang terus memberikan penajaan jersey. Terima kasih kepada TM yang sentiasa memberikan sokongan dan dukungan. Dan alhamdulillah kita memberikan kata-kata semangat yang terakhir sebelum pemain-pemain kita berlepas ke Bangkok pada hari Ahad ini. Dan saya sangat yakin barisan yang ada ni pun telah pun dipersiapkan dengan semangat dan jati diri yang agak tinggi. Dan kita pun dah buat beberapa perkara mengambil kira daripada kelemahan-kelemahan sebelum ini. Sebab kali ini cabarannya lebih besar, cabarannya lebih sengit sebab kita bermain di Thailand, di negara tuan rumah. Jadi sudah pastilah cabaran itu memang besar. Tapi saya dan juga kedua-dua pengurus pasukan ada di sini sentiasa mengikuti rapat perkembangan mereka, termasuk daripada segi disiplin dan juga prestasi yang terakhir. Dan bila kita berbincang dengan coach beberapa kali dan juga pengurus, kita ada beberapa taktikal yang kita kena tengok, sebab tamasya kali ini adalah tamasya yang dimulakan dengan acara tim regu. Biasa acara tim regu ni adalah acara yang terakhir. Biasanya acara tu acara yang lain selain daripada tim regu. Tapi bila acara tim regu lelaki dan wanita bermula, sebelum acara lain bermula, saya ingat ada satu taktikal lain yang dibuat oleh Thailand. Dan saya yakin, saya beritahu pada pemain semua, kita bersedialah dalam apa cara sekalipun, baik tidak letak regu ke, tim regu ke, koordinator pertama, kita masuk ke gelanggang, kita nakkan kemenangan, kita nakkan gold medal. Itu je. Tapi harapan saya untuk acara lelaki, saya ingat 3 ni acara insya-Allah pergi ke final lah. Saya yakin acara tim regu dengan koordinator. Dan saya juga ada sedikit lagi keyakinan kepada base koordinator kalau betul, dan pada masa itu pemain-pemain akan menunjukkan performa yang paling tinggi. Saya ingat pun boleh ada chance untuk pergi ke final. Kenapa saya bagi tahu tadi? Sebab kita bukan tak pernah kalahkan Thailand. Kita pernah kalahkan Thailand World Cup. Kita pernah kalahkan Thailand Asia Cup. Tapi untuk tamasya Sukan SEA, saya ingat kita pernah dapat gold medal. Bukan tak pernah, tapi gold medal kita dapat tu tanpa Thailand. Pada kali ini dah tentulah mungkin finalnya berjumpa Thailand, sebab dia pun tuan rumah, dia masuk semua event. Dan ini adalah satu kejayaan yang paling manis, paling menggembirakan kita kalau kita boleh dapat gold medal. Sebab itu saya kata Sukan SEA yang lalu memang kita pernah dapat gold medal, tapi dengan ketiadaan Thailand. Termasuk Sukan Asia. Sukan Asia di Palembang 2018 kalau saya pun dapat gold medal final dengan Indonesia. Tapi masa itu pun ketiadaan Thailand. Jadi yang saya masukkan adalah kita nakkan Sukan SEA yang kita dapat gold medal, yang kita dapat kalahkan Thailand pada kali ini. Dan bukan mustahil, sebab sejarah pun telah membuktikan, especially dalam acara regu, memang kita boleh kalahkan dia dan kita tidak juara World Cup, Asia Cup, termasuk Konrad. Jadi ini satu cabaran yang besar kepada pemain-pemain. Saya tengok pada malam ini pemain-pemain semua sudah mempunyai semangat juang yang tinggi dan berazam untuk membawa gold medal kalau dapat. Sebab itu saya katakan tadi macam ada taktikal baru, sebab mungkin kemungkinan besar dia confident untuk acara tim regu juara dapat gold medal, dan secara tak langsung dia akan memberi kesan kepada acara yang seterusnya, koordinator dan juga regu. Tapi tak mustahil, sebab kita dah menanti lama. Ini dah kali keberapa untuk acara tim regu. Kita cuba nak pecahkan tembok besar Thailand ni. InsyaAllah doakan kalau kita dapat pecahkan tembok besar yang event yang pertama ni, acara tim regu, saya rasa untuk event yang lain rasanya mungkin
kita akan berjaya juga menembus ini. Sebab ini taktikal dia, mungkin dia confident, saya tak langsung bila kita dapat pingat perak, rasanya dia akan efek yang lain. Itu saya jangkakan lah. Sebab tak pernah lagi tim regu ni diawalkan. Tim regu ni biasa adalah acara yang terakhir. Itu memang saya dah maklumkan kepada staff untuk melihat daripada segi kebajikan dan juga keselesaan tempat pemain. Sebab itu memberi kesan. Sebab di pada Raja Tai hari itu memang kita memberi kesan kepada kita. Dengan jadual yang agak padat, bermain sampai tengah malam, satu hari bermain sampai 3 game, play dan akhir memberikan kecederaan kepada pemain kita. Dan kali ini kita kena elakkan situasi-situasi seperti itu. Tapi alhamdulillah hari ini kita memang ada 15 player yang akan berada di sana dan kita pun dah aturkan player-player dari segi acara dan juga kesesuaian dengan acara tersebut. Dan saya mengharapkan jangan ada injury. Bila ada injury, 1-2 dia akan memberi kesan. Sebab skuad yang ada ni macam acara regu memang kita dah fokus acara regu. Yang koden kita acara koden. Bila ada pertukaran di situ nanti di saat akhir dia akan memberi kesan kepada tim kita itu. Dan saya harap kali ini tak akan berlaku seperti Raja Tai lah. Tempat yang selesa, tempat warm-up yang selesa dan jadual yang tak padat. Dan saya dah dapat jadual tu pun dan saya tengok alhamdulillah jadual tu jadual yang biasa lah. Satu hari maksimum pun 2 game. Tak adalah bermain sampai tengah malam. Sebab mungkin ini jadual tu panjang, bermain 10 hari dengan kod mungkin ada lebih, mungkin dia dapat aturkan satu jadual yang selesa pada saat ini. Masih lagi saya tak boleh bawah daripada tu sebab sejarah Asia Cup, World Cup kita pun jadi juara antara kuadran dan juga Asia dan juga regu, dan saya masih mengharapkan bahawa itu adalah sasaran kita acara regu dan juga kuadran untuk dapat emas. Itu je. Saya berdoa untuk dapat semua final lah. Setidak-tidaknya sekurang-kurangnya pun 3 lah masuk ke final. Tapi dalam sepak takraw ni, sebab saya lihat macam ni, antara kita dengan Thailand dan dengan negara yang teratas lah ya, dah mula nampak keseimbangan kedua-dua negara ini. Dan siapa je yang akan mistake, siapa je yang pasal yang tu performance tak berbagus, dia akan berkesan. Kalau nasib kita lebih baik, kita pemain dalam top form dan dia dapat mistake yang banyak daripada Thailand, mungkin kita dapat emas yang kita tak jangka. Contohnya macam mix, contohnya macam Gordon ataupun tim, tak tahu. Tapi saya berdoa agar player-player kena kekalkan konsisten dalam game. Itu je. Jangan ada yang yo-yo. Itu je. Wanita kita sasarkan sekurang-kurangnya 1 gangsa lah. Acara itu ada 2 gangsa. Acara yang kita sasarkan adalah acara Gordon. Dan juga acara regu ni kita sasarkan sampai ke semifinal. Dia amat sukar untuk kita capai, tapi kita pun dah buat beberapa strategi, terutamanya acara koden untuk kalau boleh jual target acara koden, dia fokus betul acara koden. At least kita boleh sampai ke semi. Sebab kalau kita tengok grouping tu memang agak strong lah semua pasukan yang wanita ada, yang wanita Malaysia. Saya tak pasti, tapi saya dengar tadi ini dan dia tak akan isai jadual. Sebab jadual tu dah diundi, dia akan walk over. Saya rasa gitu. Makin sikit lah, makin sikit. Dan kita akan masuk Cinglon juga kan. Acara Cinglon pun kita akan masuk. Dan insyaAllah ada cara untuk kita dapat sekurang-kurangnya gangsa acara Cinglon. Walaupun kita tak bersedia acara Cinglon sebab pemain-pemain memang dah berada sana. Cinglon ni saya anggap dia sebagai warm up lah. Sebab mereka datang pun dia just timang bola dan sebagainya. Kita cubalah sebab ada 4 negara kata saya atau 5. Dan kita cubalah sekurang-kurangnya gangsa. Kalau dapat gangsa bonus untuk kita lah. Memang kita tak bersedia 100% untuk Cinglon. Alhamdulillah setakat ni persiapan pasukan berjalan dengan lancar. Tiada kecederaan yang serius kepada semua barisan pemain lelaki dan wanita. Dan menjelang saingan berbaki beberapa hari lagi, semua pemain berada dalam keadaan yang baik. Dan kita juga sedang memperkemaskan lagi lah beberapa elemen permainan daripada hasil test match masa di Ratchaburi tempoh hari. Dan kita nampak momentum positif daripada semua pemain berada pada tahap yang konsisten dan kita harap perkara-perkara yang positif dapat kita bawa ke Sukan C nanti insyaAllah. InsyaAllah untuk barisan pasukan lelaki ke Sukan C bagi acara berpasukan, kita telah meletakkan 4 regu utama pasukan negara dan salah satu adalah regu Negeri Sembilan Enters akan kita kekalkan di samping regu Syahir dan juga regu Sobeh
bersama dengan Zarif. Itu yang akan kita bawa sebagai senjata pasukan kebangsaan untuk ke Sukansi bagi acara berpasukan. Bagi saya itu merupakan satu perkara yang bagi pasukan Thailand membakar semangat pasukan mereka kerana mereka berkeyakinan untuk mencapai pingat emas bagi acara berpasukan. Namun kita harapkan barisan pemain kita lebih positif, mengambil sebagai satu cabaran besar, walaupun ianya agak sangat mencabar, namun ianya bukan perkara yang mustahil untuk pasukan negara mencapai kejayaan bagi acara berpasukan, dan kita harapkan semua pemain bersiap sedia untuk tugasan pertama di Sukansi nanti supaya kita dapat memberikan yang terbaik untuk pasukan negara. Setakat ini semua pemain alhamdulillah berada dalam keadaan sihat walafiat, tiada kecederaan yang serius, dan pasukan kebangsaan juga sentiasa dipantau oleh tim ISN untuk persiapan akhir sebelum kita ke Sukansi nanti. Untuk pasukan lelaki, ketua pasukan adalah Farhan Adam dan juga penolong Azlan Alias. Kita berdasarkan kepada sasaran realistik untuk pasukan kebangsaan, iaitu acara kuadran dan juga acara regu. Namun kita juga memfokuskan untuk acara berpasukan, walaupun kita sedar bahawa tugasan itu memang mencabar, namun ia bukan perkara yang mustahil. Dan pencapaian bagi acara berpasukan merupakan ibu segala pingat bagi sukan sepak takraw, dan sudah semestinya setiap pemain inginkan kejayaan untuk pasukan negara bagi acara tersebut nanti, insyaAllah. Kalau kita lihat daripada segi perlawanan semasa test match tempoh hari, keempat-empat pasukan negara, regu pasukan negara bermain dengan positif, dan kita harapkan mereka semakin serasi untuk membawa cabaran pasukan negara, dan saya berkeyakinan pasukan negara dapat mempamerkan prestasi yang lebih baik berbanding sebelum ini. Sudah semestinya pasukan Thailand akan menyerahkan barisan pemain terbaik mereka untuk Sukansi nanti, namun kita perlu bersiap sedia untuk menggalas cabaran pasukan negara dan berusaha sebaik mungkinlah untuk pasukan negara mencapai kejayaan di Sukansi. Kalau ikut senarai pemain Thailand, saya nampak barisan pemain yang mereka turunkan adalah barisan pemain yang sama semasa Piala Raja Thai tempoh hari. Jadi gabungan pemain lama dan baru yang akan mereka bawa untuk menggalas cabaran pasukan negara bagi edisi kali ini. Sebenarnya kita pasukan yang underdog bagi acara berpasukan. Ini merupakan satu perkara yang lebih positif bagi kita, sebab kita ingin lihat kemampuan pasukan negara secara keseluruhan dulu, supaya kita dapat fokus untuk acara seterusnya selepas itu.